Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan buku Untukmu Permata Hati, penulisan Syed Nurzalina Nordin, terbitan Alaf 21 karang Kraft. Ia tentang dua pelakon Malaysia ataupun pengarah Malaysia, iaitu Mio Hashim Manaf dan Izaidah Hairan. Dan buku ini bukan cerita kalau orang kata adaptasi drama ke apa ke tentang orang filem ke apa ke, tak. Dia kisah benar yang dibukukan, kisah tentang orang filem dan bagaimana permulaan percintaan mereka membawa ke gerbang perkahwinan dan kemudian mereka diuji dengan pelbagai ujian, terutamanya ujian ke atas anak-anak mereka. Dan itu tajuknya berjudul Untukmu Permata Hatiku. Okey, kalau anda mengenali Mio Hashim Manaf sebagai seorang yang pengarah filem, pelakon yang karakternya sangat pendiam, walaupun ketika dia berlakon kita boleh nampak dia dapat karakter yang sama dengan karakter diri dia. Jadi seorang yang tak banyak cakap. Lepas tu kalau cakap pun jenis yang macam soft spoken macam tu. Okay, dan Izaidah pula seorang yang macam ceria, ramah, aktif. Begitu juga ketika cerita ini dinukilkan dan bagaimana mereka antara dua watak ni yang boleh nampak sikit berbeza karakter tapi masih memiliki rasa malu-malu yang sama tu, berjumpa dan bercinta di set penggambaran. Okey, masa tu Izaidah menemani kakak dia Norma, seorang pelakon filem, pelakon teater, okey, di set penggambaran. Dan Mio masa tu pelakon dan juga pengarah filem. Dan Izaidah ni macam yang maya lah dengan Mio ni sebab dia seorang yang pendiam tapi dia buat kerja dengan sangat fokus. Okay, dan mereka akhirnya di mismatchkan oleh orang-orang dekat set penggambaran tu sebab dia tengok dua orang ni macam nak tapi malu-malu. Jadi dua orang pun kata si Izaidah ni nak jumpa Mio. Dia cakap kat Mio, Izaidah jumpa. Jadi bila mereka berjumpa macam baru diorang tahu diorang ni sebenarnya kena prank dengan kawan-kawan kat set penggambaran. Okay, tapi dari situ bermulanya bibit percintaan mereka. Dan kedua-dua mereka aktif dalam lakonan di pentas teater juga selain daripada perfilman. Okay, setelah berkahwin 8 tahun lebih, mereka tak dikurniakan anak. Itu ujian pertama yang dijejaskan dalam buku ni. Okay, dan kita tahu betapa stresnya orang kalau dah kahwin tak ada anak. Bukan stres sebab apa, diorang reda, tapi orang sekeliling asyik bertanya bila nak anak, merancang ke macam itu. Okay, dan benda ni memberikan tekanan kepada pasangan ini. Okay, dan selepas tu kita boleh tahu kehidupan mereka, bagaimana orang filem ni dia bukan sekadar buat filem melalui angan-angan sahaja, tapi mereka memerlukan pengetahuan, kemahiran, yang mana setiap pengetahuan dan kemahiran ni perlu ditop up. Okey, perlu ditambah. Mereka membaca, mereka menelaah, mereka mengkaji, mereka berjumpa dengan senior dalam dunia yang sama iaitu dunia filem untuk mengetahui bagaimana untuk upskill diri mereka, bagaimana untuk menjadikan kerjaya ini sebagai satu kerjaya yang berkualiti. Okay, dan dalam ni Mio Hashim Manaf dia membaca, dia baca buku, dia tengok filem yang orang luar negara hasilkan. Okay, jadi kat situ kita boleh nampak bahawa orang filem kita bukan sekadar buat filem, mereka juga mengkaji dan mereka juga cuba menghasilkan sesuatu yang terbaik, yang berkualiti. Okay, yang bukan sahaja untuk penonton sebab bukan itu demand daripada penonton, tapi demand dari dalam diri mereka sendiri sebab mereka sendiri nak kepuasan apabila melakukan satu-satu pekerjaan tu. Okay, jadi kat sini kita boleh belajar bagaimana seseorang pengarah atau pelakon filem itu cuba melakukan penambahbaikan dalam kehidupan mereka sebagai seorang pelakon atau pengarah filem. Okay, kat sini juga saya boleh nampak bahawa Mio Hashim Manaf ni sebagai satu karakter hidup yang rajin. Okay, bagaimana dia membuat perancangan keuangan sebelum dia buat satu-satu penggambaran filem. Okay, diorang juga ada buat pinjaman. Sebagaimana orang nak buat bisnes, orang pun macam tu. Diorang buat pinjaman bank. Lepas tu dia buat rangka keuangan. Okay, apa yang perlu
dibayar dalam satu-satu projek filem tu. Okay, dia kena bayar props, dia kena bayar set lokasi yang dia nak pinjam. Okay, macam contoh rumah orang ke apa, takkan nak pinjam macam tu je kan, mestilah ada bayaran, ada imbuhan, dan berapa orang pelakon, berapa banyak bayaran. Lepas tu mereka juga didedahkan dengan penyediaan kertas kerja, iaitu surat-surat rasmi yang perlu dihantar kepada badan-badan tertentu sebelum mereka menggunakan lokasi. Okay, mungkin jabatan kerajaan ke yang kerajaan tempatan kita tak boleh sebarangan untuk menggunakan satu-satu lokasi. Contoh nak tutup jalan sebab nak buat syuting, kita kena minta izin macam tu. Dan saya lihat pasangan ini adalah satu gabungan yang sangat baik, yang mana Mio mengarah atau menulis skrip, jalan cerita, dan Izaidah menguruskan hal-hal dokumentasi tu. Dan Izaidah juga mempunyai satu talent yang mana dia boleh untuk memilih para pelakon, dan Mio meletakkan kepercayaan kepada isterinya Izaidah untuk menguruskan hal-hal ini. Dan di samping mengurus dan upskill dari mereka diduga apabila anak kedua mereka disahkan mengidap penyakit miopati. Sebenarnya mereka mengetahui perkara ini setelah anak ketiga mereka lahir, dan mereka mengesyaki kenapa mereka membandingkanlah antara anak sulung, anak kedua, ketiga semua tu, kenapa perkembangan antara anak-anak mereka tak sama. Ada yang lambat berjalan, ada yang cepat berjalan, ada yang ideonya meleleh aja. Jadi dalam menguruskan perfilman atau syarikat mereka juga mencari solusi terhadap masalah pertumbuhan anak-anak mereka. Dan buku ini diterbitkan untuk mendapatkan dana daripada orang awam juga untuk rawatan anak-anak mereka yang mengalami 3 orang, kalau tak salah 3 ke 4 orang menghadapi penyakit otot macam tu. Sebab saya baca buku ni dari tarikh dari bulan 3 ya, bulan 3 sampai bulan 4, agak lama lah, sebulan juga saya baca. Bukan buku tak best, tapi kekangan masa saya sendiri, dan ulasan saya buat pada bulan 5, lama kan. Jadi saya pun tak berapa ingat berapa jumlah anak pasangan ini yang kena penyakit otot ni, miopati. Dan melalui pembacaannya juga saya tahu tentang penyakit ni. Dan lebih menarik bila saya tahu tentang apa yang dijelaskan oleh doktor tentang penyakit ni. Sebab buku ni ditulis dari sudut pandang pertama, iaitu POV 1 untuk beberapa watak. Sekejap dari POV Zaidah, POV Mio, POV doktor, POV anak mereka. Okay, jadi benda tu serap masuk kat dalam jiwa kita sebagai pembaca. Apa perasaan ketika berada dalam kasut watak-watak ni. Okey, itu sedikit ulasan saya untuk buku Untukmu Permata Hati, penulisan Nurzailina Nordin, terbitan Alam 21 Karangka.